Okay guys, kali ni ada sabun viral kat TikTok. Okay, Glutasop ni. Glutasop saja je beli kan. Sebab hari tu naik kat aku lah. Beli satu ni 10 gram dapat RM1. So sekali aku beli dua. Okay, aku beli dua. So dapat RM2 sekali shipping. So game murah lah. Aku saja je nak try. Sebab aku tengok ramai yang kata sabun ni memutihkan sekelip mata ni tu kan. Sekelip mata memutihkan kita punya macam yang dah burn kan, kena panas apa semua kan. Okay, so aku saja try. Okay, aku dah buka tu semalam ni. Okay, sabun ni memang kecil gila lah. Okay, RM1 kan. Bau dia okey lah. Bau dia macam tak bau sabun tau. Dia bau dia sedap. Okay, so aku pakai semalam. Aku pakai kat muka. Dan aku pakai dekat kaki. Kaki aku ada burn kan, kena matahari. Sebab pakai slipper tu dia akan nampak bekas slipper kan. Okay, lepas tu aku pakai kat muka. Muka aku memang kering lah. Kering. Lepas tu kalau kaki, aku tengok tak adalah putih sekelip mata kan. Mungkin kena pakai lama sikit. Baru dia putih lah, tak tahulah. Aku akan try sampai habis lah nanti kan. Nanti aku akan follow up review. Okay, untuk muka, tak semua orang sesuai lah. Sebab dia akan mengeringkan muka. Aku dia akan keringkan muka aku. Dekat bahagian-bahagian hidung ni dia kering. So untuk kaki mungkin okey lah ni. Cuma yang dia kata nak memutihkan tu tak pasti. Kalau nak try korang boleh tekan dekat shopping bag kat bawah. Okay guys, itu saja aku nak share untuk pagi ni. Thank you for watching. Bye bye.